Mana Tuhan lipat tu maknanya habis, tak ada lah. Tak ada peranan dah. Tak ada kerja, tak ada kaitan dah untuk kehidupan manusia ni, waktu tak ada. Kalau lah ni ada kait kena mengena dengan bintang, dengan bulan, dengan matahari, dengan gapo tu ada kaitan. Besok tak ada. Semua hancur semua tak ada peranan. Pergi ke lain pula. Pergi ke alam lain pula. Jadi alam hak lain tu orang panggil alam ulwi, bukan alam sufli. Hak ni orang panggil alam sufli, alam bawah belaka ni. Hak mana hancur ni, hak mana tamat riwayatnya, dihentikan peranannya, hak ni semua ni alam bawah orang panggil. Alam atas tu dia start mana? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha lah kata. Tu alam atas orang panggil. Jadi manusia ni kalau beriman boleh pergi ke alam atas. Lagu mana? Allah SWT sajalah yang tahu. Ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah boleh melepasi. Daripada alam ni hancur, kita boleh lepas pergi ke alik sana, alam tinggi ataupun alam syurga orang panggil. Zon syurga, dia panggil zon syurga. Hak ni semua ni zon neraka. Zon neraka. Lepas tu riwayat daripada Abidah, daripada Abdullah. Abidah itu bukan Ubaidah, Abidah As-Salmani. Biasanya Ubaidah ni tak, Abidah. Ibnu Mas'ud, ada seorang Yahudi mari, dia pun kata, wahai Muhammad, Allah pegang langit-langit ni dengan satu jari dia, ataupun atas satu jari dia. Kalau kita nak pakai ala tu dengan makna asal dia, makna atas, dan bumi dan begitulah seterusnya, seperti yang kita sudah terjemah tadi. Lepas pada tu Nabi SAW pun suka bila dia royak. Bila orang Yahudi tu royak tu, Nabi SAW suka tu siapa nampak gigi belakang dia. Gigi belakang dia. Sebab skalanya Nabi SAW ni senyum ataupun dia suka tu nampak gigi depan lah. Ni dia suka tu agak tengah-tengah sikit lah. Jadi nampak alik belakang tu. Sebab gigi dia tu cerah putih molek tu, jadi nampak lah. Tidak buka luar benar pun nampak. Ni maknanya beza daripada hak skala lah. Dan dia pun baca ayat wa ma qadarullah haqqa qadri. Yahya bin Sa'id Al-Qattan meriwayatkan, dia kata di dalam riwayat ini Fudail dengan sanad dia ada menambahkan mana begini, iaitu Rasulullah SAW suka tu kerana kagum, hairan dengan dia tu, dan sebagai membenarkan hak dia, sebagai membenarkan hak orang Yahudi tu kata. Maknanya dia setujulah, betul lah lagu tu. Dan dia pun hairan, macam mana dia ni boleh tahu. Sedangkan maknanya kitab dia tu sudah banyak diubah juga. Maknanya kira-kira hak ni tidak diubah gitulah. Walau bagaimanapun ulama banyak bahas di sini ni, banyak bahas di sini. Hak yang kedua tu pula tu juga hadis ni, kita tengok nombor 1, hasyiah nombor 1, sehingga nyata nawajid dia. Nawajid tu apa makna? Iaitu pada ketika suka nyata gigi tu. Ada itu satu pendapat, mana gigi depan lah. Seseolahnya Nabi SAW selama ni kalau dia suka, dia tak ajar buka mulut, tak kena tu. Dia suka pun dia senyum pun dia buka mulut tu, bukanlah kata gitu dah senyum dah. Ada pendapat yang mengatakan nawajid itu makna dia, najid itu gigi hak depan, hak nampak pada ketika suka. So yang kedua gigi taring. Taring itu maknanya najid itu. Yang kedua, mana kalau taring, kalau suka dah nampak dah gigi, mesti nampak taring ni. Takkan suka nampak gigi dua di depan ni. Pak batal tu dengan sendirinya bila suka nampak gigi depan ni, dia nampaklah taring itu, kita kata. Wakilah, ada juga ulama mengatakan adras, gigi halik belakang ni, gerah halik belakang ni. Ada juga ulama yang mengatakan gigi geraham halik belakang tu nampak, allati fi aqsal halq, gigi halik belakang dekat halkung, dekat tekak. Gigi tu nampak. Hak ni hak lebih sesuai bagi anak ni, lebih sesuai. Gigi halik belakang tu nampak. Baru beza skala dia suka gitu, dia nampak juga gigi. Kalau tidak sahabat nak boleh rayak lagu mana gigi dia comel gitu gini.
kalau dia tutup mulut semacam. Hak ni suka lagu lain. Sekadar ni tak apa lagi. Hak tak bolehnya nganga luah tu, hak tu tak bolehnya. Kalau berjalan sekali terbuka luah sikit, sehingga nampak ni, itu tak termasuk lagi yang dilarang. Tak termasuk lagi. Sebab apa? Sebab dalam hadis ni ada sebut. Dan kalau kita nak kata gigi depan, tak pernah sah. Hak tu memang kalau suka nampak gigi depan tu, skala pun nampak. Hak ni nak ayat lain daripada hak skala. Kalau lain daripada hak skala, hak dalam lah. Hak mana lagi? Lepas tu dia kata di sini ada beberapa perbincangan hadis ni. Yang pertama, fi amril isba', berhubung dengan jari tu apa makna? Jari tu Ibnu Battal berkata tidak boleh kita pakai jari di sini dengan makna jari anggota tu, anggota kita semua, jari tangan kita tu, tak boleh. Ahli sunnah tak pakai lagu tu. Bahkan kita kena pakai jari dengan arti salah satu sifat daripada sifat-sifat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat zat, bukan sifat af'al, sifat zat. Kita sudah bincang dah tu. Sifat af'al lagu mana, sifat zat lagu mana. Hak ni kita kena pakai dengan arti salah satu daripada sifat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Yang mana tidak boleh ditakyifkan, tidak boleh dikatakan lagu ni, tak boleh. Wala yuhaddad, dan tidak boleh dihadkan. Sebanyak ni, tak boleh. Tak boleh. Walaupun sini nampaknya dia sebut tu 5 jari nampak tu, tapi kita tak boleh kata berdasarkan hadis ni 5 jari maksud. Tak boleh. Ini adalah salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Itu wa hadza yunsabu ila al-Asy'ari. Hak pendapat lagu ni dikaitkan dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Lagu tu lah fahaman dia. Hak dia pegang. Wa an ibn Furak, ini anak murid dia. Ibnu Furak ni anak murid Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia kata hadis ni boleh kita pakai dengan arti isba' jari, itu makna satu makhluk Allah. Allah Subhanahu Wa Taala pegang langit ni dengan satu jari. Jari itu nama satu makhluk dia. Isba' tu nama satu makhluk dia, bukan jari dia. Dia kata gitu. Allah Subhanahu Wa Taala buat jari itu bukan sebahagian daripada dia. Tak ada kena-mengena tu. Tak. Sifat zat dia ke apa pun tak. Jari di sini, isba' di sini dengan makna suatu kejadian Allah yang Allah panggil isba'. Hak tu. Jadi langit tu dia pegang dengan hak tu lah. Jadi begitu. Sebab kita kata hidupan di atas dunia ni dengan sebab berkait dengan matahari ke apa, dia menjadikan hak tu untuk keperluan hak ni, hak atas bumi. Begitulah juga dia menjadikan jari itu untuk keperluan langit-langit dan bumi dan lain-lain. Gitu. Boleh jadi juga kata dia, jari di sini bermakna qudrah dan sultan, kekuasaan. Khattabi berkata, ni Khattabi pula kata ni, dia kata tak ada sebut dalam Quran perkataan isba' jari ni, tak ada. Adanya wala fi hadithin maqtu' bihi, tidak ada juga dalam hadis yang boleh kita yakin dengan putus, kita kena terima ke mana-mana. Tak ada juga dalam hadis. Maksudnya hadis mutawatir lah, hadis mutawatir. Tidak ada. Waqad taqarrar, kita sudah jelas kata dia bahawa tangan itu tangan Allah. Kata tangan Allah itu bukan anggota, sehingga boleh kita katakan ada jari bila ada tangan. Dah ada tangannya, adalah jari dia. Tak boleh kita kata gitu. Bahkan benda ni benda tauqifi. Kalau ada dalam Quran, kita terima. Ini dalam Quran tak ada, dalam hadis mutawatir tak ada. Adanya dalam hadis tara ni, walaupun sahih, tak boleh jadi akidah kata dia. Itu maksud dia, tak boleh jadi akidah. Syariat telah menyebutkan hak ni, fala yukayyaf wala
yushabbah. Tak boleh kita nak takyifkan, nak kata lagu ni, nak kita serupakan dengan hak ni. Tak boleh. Dia kata, ini Khattabi kata, boleh jadi cerita sebut jari ni di antara perkara yang marinya daripada orang Yahudi. Sebab Yahudi tu musyabbihah. Yahudi memang dia kata Tuhan ni serupa dengan makhluk. Dan hak ni kalau ia ada di dalam kitab Taurat, dia kitab Taurat dia lah. Kitab Taurat. Ia termasuk dalam bab tashbih. Hak ni tidak sesuai dengan kita, aliran kita orang Islam. Kata dia. Hak ni cerita orang Yahudi sebut ni. Pas Nabi suka tu, tu lain nak bahas je. Tak habis lagi. Habis sekara situ. Warudda alaihi inkaruhu wurudul asabi'. Tetapi ada pula ulama lain yang bantah Khattabi ni. Khattabi kata tak ada jari ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada. Sedangkan orang lain kata ada dalam hadis. Bukan sahadis, beberapa hadis adanya. Di antaranya hadis Muslim, iaitu hati manusia ni di antara dua jari Tuhan. Ada sebut jari. Ada sebut jari. Qila, orang lain hok jawab bagi pihak Khattabi pula. Dia tidak maksud gitu. Dia kata dia maksud lagu lain. Hak dia nafinya qat'an. Hak putus berdasarkan dalil yang qat'i ada ke? Jari itu, hak tu, hak dia nafikan. Berkenaan dengan jari ni tak ada berdasarkan dalil yang qat'i. Dalil yang qat'i ni Quran ataupun hadis mutawatir. Kalau ada dalam hadis Muslim tu mutawatir dah kau. Masalahnya dia menafikan hak mutawatir itu. Bukan menafikan ada dalam hadis, dia pun tahu waktu tu. Dia kata li'annahu innama nafal qat'a wa fihi nazar la yakhfa. Aqulu, kata dia. Ni kata Maulana Qasim Danutwi ni kata, nampak saya lah kata dia. Tidak kata tak boleh kalau kita nak kata ada jari lah kalau kita kata jari. Tapi jari yang tidak merupakan anggota super makhluk. Super tangan juga. Tangan kan kita terima dia tidak anggota. Habis. Hak ni pun kalau kita terima pun lagu tu juga. Asalkan tidak serupa dengan makhluk. Kalau kita nak terima pun boleh, tapi tidak serupa dengan makhluk. Seperti tangan. Kalau terima tangan, apakah tangan serupa dengan makhluk? Tak juga kan. Lagi lagu tu lah. Khattabi dia duduk kata lagu lain. Hak ni tangan ni ada. Hak qat'i berdasarkan dalil yang qat'i jari tu. Jari. Dia tak sih. Maknanya seseolahnya bagi dia kalau nak terima kalau dalam hadis dia tak boleh, tak pandai untuk akidah. Dia kena ada Quran. Sebab itulah Imam Bukhari pun sekali dia amari Quran. Ni tak. Ni tak amari ayat Quran. Hadis je. Kalau lagu ni maknanya bagi orang yang terima, katakanlah terima, dia kena i'tiqad bahawa jari itu tidak serupa dengan makhluk, semua tangan itu tidak serupa makhluk. Itu Kalau tak saya terima apa? Tak apa. Sebab ia tidak termasuk dalam akidah dengan arti akidah yang pokok. Mana kalau tolak tu usul akidah. Kalau nak masuk dalam akidah pun furu' akidah. Furu' akidah ni kalau khilaf tak jadi kafir lagi. Begitu. Kalau nak masuk dalam akidah pun furu' saja. Bukan usul. Yang kita duduk bincang sekarang ni usul, kata dia. Gitu. Perkara yang kedua dalam hadis ni, iaitu Nabi SAW membenarkan tu apa makna? Apa makna Nabi SAW membenarkan itu? Dia kata qala al-Khattabi qaulur rawi tasdiqan lahu dhannun minhu wa hisban. Khattabi kata hak ni perawi ni waham perawi, kata dia. Perawi itu kata Nabi SAW suka kerana hairan dan kerana membenarkannya. Hak kerana suka dan kerana membenarkannya itu, hak tu hak perawi ingat, dia faham lagu tu dan Nabi suka, kira-kira orang suka ni kenal lah. Itu hak dia simpulkan sendiri. Sebenarnya Nabi SAW suka. Hak tu betul, sekat tu. Apakah suka semesti makna kenal? Kadang-kadang suka tidak makna kenal. Kadang-kadang suka tu dengan makna oh dah lagu tu. Tak suka makna tak kenal kadang-kadang. Setara tu ya demo. Maknanya jadi nak suka gitu. Kadang-kadang gitu. Hak ni hak kata ta'ajjuban wa tasdiqan ini